in this one, but I was trying to not try. If that makes. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rakaman awal ataupun persediaan peserta lah bagi bengkel pembinaan pengurusan hal ehwal murid ataupun HAM 2026. Okey, kita pergi bahagian nota. Klik pada nota. Kemudian kat sini ada pautan untuk nota bengkel 27 Disember pengurusan HAM. Okey, kita lihat pada nota ni. Okey, step ataupun bilangan yang pertama kita akan masuk dalam app sheet dan pastikan rakan-rakan gunakan Google Chrome lah. Klik. Okey, kat sini kita sign in terlebih dahulu. Klik sign in. Pilih Google, klik pada Google dan pastikan akaun Delimus, Gtolak, CM1, admin sekolah ataupun MOE Golf. Contohnya Delima. Kemudian continue dan kita kena allow terlebih dahulu. Klik allow. Okey, itu untuk step yang pertama dah siap. Okey, kita masuk dalam step kedua, dapatkan aplikasi daripada Sarik.my ni. Okey, untuk dapatkan aplikasi kita pergi bahagian perkongsian bahan, klik. Kemudian kita cari template aplikasi unit HAM. Klik pada pautan. Okey, yang asal tadi kita pangkah. Okey, yang ni apa yang kita kena buat? Kita kena copy dan rename app. Pastikan tiada special character seperti slash, tanda nokta, koma dan sebagainya. Okey, kita pergi bahagian copy. Kalau paparannya tak sama, saya besarkan sikit. Kalau paparan tak sama, kita klik ikon mata ni. Okey, nanti ada button copy app kat sini. Klik pada copy app. Kat sinilah kita kena tukar nama sekolah. Sebelum kita copy app ni, kita kena rename pengurusan HAM apa. Contohnya SMK Bukit Jawa. Okey, dah tukar nama app, barulah kita klik copy app. Klik copy app. Okey, itu untuk kita copy app. Dan ini adalah proses ataupun progress dia. Kita kena tunggu dalam tempoh 5 minit. Biasanya dia akan ambil masa 5 minit. Okey, kita tunggu dia proses terlebih dahulu. I have lost all control, emotions bleed from my soul. I just wanna be a ghost, pretend like I'm invisible. Wanna stop being a crybaby, but I doubt anyone can save me. I'm just a crybaby, how crazy. La 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 la. Wanna throw a tantrum like a freaking child. I can't hide what I feel, want me to fake a smile. I can try, but I won't lie. It's hard, I might lose my freaking mind. I can't curse, I just make it worse. I can't show my hurt, the world's a blur. All I can do is scream and shout. I just wanna whine and pout. I'm so immature for my age. Why didn't I write this as baby? I can't calm down. I don't know how. Like Alice now. In tears I'll drown. I have lost all control, emotions bleed from my soul. I just wanna be a ghost, pretend like I'm invisible. Wanna stop being a crybaby, but I doubt anyone can save me. I'm just a crybaby, how crazy. La 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 la. I have lost all control, emotions bleed from my soul. I just wanna be a ghost, pretend like I'm invisible. Wanna stop being a crybaby, but I doubt anyone can save me. I'm just a crybaby, how crazy. La 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 la. I'm just a crybaby, how crazy. La 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 la. Trying to calm down, trying to breathe, but I feel the tears drop. I know it's coming, hot stream down my cheek. I can't make it stop. Does that make me a freak like Jill about to? I can't calm
going down like Alice now. In tears I have lost all control. Emotions bleed from my soul. I just wanna be a ghost, pretend like I'm invisible. Wanna stop being a Okey, 77%. Sambil-sambil tunggu, kita akan copy dashboard. Sebab tak selesai lagi, kita tak boleh ubah ikon. Kita akan copy dashboard terlebih dahululah. Kita masuk semula. Untuk copy dashboard tak ada paparan. Kita klik pada ikon open app in new browser. Kita klik open app in new browser. Kita akan copy. Oops, silap. Kita kena buka dulu, accept dulu. Dalam ni ada dashboard. Sebab kat sini belum siap, kita masuk dulu untuk kita ambil dashboard ham. Klik dashboard ham. Kat sini dia ada 3 titik. Klik 3 titik dan kita make a copy. Klik make a copy. Dan yang ni tak, jangan ubah apa-apa, kita copy je report. Klik pada copy report. Yang asal ni bukan kepunyaan kita, kita boleh pangkah. Yang sedang loading ni adalah kepunyaan kita. Yang ni bukan kepunyaan kita lah. Yang ni kepunyaan kita, sedang progress, in progress lagi, tak siap. Kena tunggu 100% barulah dah siap, dah selesai. Biasanya dia akan ambil masa 5 minit. Okey, ni kepunyaan kita. Kita tukarlah nama ni. Ni dashboard dashboard. Biarkan dulu, kita nak ubah ikon. Untuk ubah ikon, kita kena ada ikon ataupun logo dalam drive kita. Jadi kita buka tab baru, kita kena upload dalam Google Drive. New file upload, dan kita carilah logo sekolah kita. Contoh saya ambil satu ikon. Okey, contohnya ni, dan kita open SKSIT contoh Okey, untuk tukar logo dah masuk dalam kita punya drive. Jadi kita masuk semula, kita pergi bahagian info. Klik info dan kita klik edit logo. Dan kat sini dia ada app logo, ada calculator, ada kapal terbang, macam-macam kat sini. Kita klik. Ada macam-macam. Kita boleh pilih salah satu yang dia beri, ataupun kita boleh custom, ambil logo kita sendiri. Jadi kita klik custom, scroll ke atas balik. Okey, klik pada file hitam ni untuk kita replace. Klik daripada Google Drive. Okey, SKSIT tadi. Yang kita upload file nama dia. Kita search dan kita klik untuk kita select. Okey, jadi kat sini dah ada logo kita yang baru. Okey, logo kita warna biru. Dia punya header warna biru. Kita nak tukar warna, boleh pilih warna lain. Ataupun kita boleh custom. Kita boleh pilih use anyway, warna yang kita sukalah. Contoh dah siap. Kita nak tukar pengurusan ham kepada SMKBJ. Kita pergi bahagian UX. Scroll ke bawah, kat tengah ni dia ada pengurusan ham. Kita tambah. Contohnya unit ham SMKBJ. Tu kalau kita nak singkat lah. Klik tempat lain, dia akan berubah. Dan kita boleh save. Okey, tu untuk rakaman awal. Kita dah masuk dalam step yang keempat. Kita dah copy dashboard, kita belum connect data. Okey, tu kita buat masa kelas lah. Nak connect data, nak kemaskin ni data murid, guru. Kita buat semua ni dalam kelas. Ini adalah persediaan awal untuk rakan-rakan ataupun peserta. Nanti bila masuk kelas, nanti tahu apa step ataupun tentatif bengkelnya. Kalau nak buat masa kelas pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekian untuk kelas. Bukan kelas ni persediaan awal. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.